Hai korang, hari ni kita ada Azia. Namanya Casper ni kan. Setiap kali mesti dia podcast and ada masalah lah. Apa kau cakap ni? Apa kau cakap ni? Tak berjaya lah. Main tak pandai buat video. Tak apa, saya buatkan video. So basically Azia ni datang sebab gas dia bocor. Sebab cooling coil dia bocor. Jadi owner decide untuk buat full service, iaitu tukar cooling coil, special valve, thermistor dengan tukar dryer sekali. Jadi sebab tu kita kena buka bumper. Kan Mai? Okay. Itu je dia pandai. Cakap tak pandai. Jadi kita dah ready untuk buka dashboard. Ingat sikit je. Okay, so sekarang ni kita nak pastikan gas betul-betul dah kosong. Dia akan keluarkan tu lah. Okay, Yazmi tengah tukar cooling coil Wish dia ZE20. Ush, lawa lah Wish ni. Yelah, dia nak letak semua satu screen. Video bang. Okay, dah ready untuk buka dashboard. Jom kita buka dashboard. Okay, Mai dengan Icha tengah angkat dashboard. So, seorang tengah tarik belah sini, seorang tengah tarik belah sini. Kau pegang sebelah tangan sini. Jadi, proses seterusnya, kita kena buka cover dekat sini. Ni je, kita tak payah keluarkan box dia. Kita just buka dia punya cover sahaja. Sebab tu, ada orang yang boleh claim bahawa dia pernah tukar cooling coil tanpa buka dashboard. So basically memang kena buka ni je. Cuma kami dah try dan kami tidak berjaya. Jadi sebab itulah kita kena ada seorang mekanik yang kecil, halus dan comel. Comel tu tak perlu lah, tapi kecil lah yang penting. Okey, ni dia punya cooling coil punya kotak. Dalam tu hampir-hampir nak sumbat tu. Jari kita cuci. Okey, ni dryer kita. Sambil mengukur menggunakan mata. Boleh. Ini pula cooling coil dia. Bocornya berada kat situ. Warna kuning tu bocor lah tu. Try pun boleh ke. Tapi kalau dah macam ni, tak payah try kot. Dah confirm dah ni bocor. Dah tak nampak dah matahari kat belah sana. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Cing. Ini belah belakang dia. Nampak tu hijau dia. Hijau tu, kuning-kuning tu semua minyak kompresor yang sepatutnya duduk kat dalam, tapi sekarang dia dah duduk kat luar. Okey, jom masuk cooling coil baru. Okey, kita kena kira macam budak tadika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nampak? Kat situ. Lepas tu ukurlah tempat yang sama dekat cooling coil yang baru. Barulah dapat suhu yang betul. Betul tak Mai? Andai masuk tadika balik. Tengok tadi kira. Salah. 14. Alah.